Okey, hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak merekodkan surat pajak ke dalam kalkulator version 3.0. Okey, jadi di sini kita pilih ialah surat pajak. Okey, kemudian kita scroll bawah ni, kita pilih tambah surat pajak, baru kita klikkan. Okey, katakanlah saya nak tambah satu surat pajak baru daripada Bank Islam. Okey, saya boleh pilih di sinilah, sini ya, Bank Islam, iaitu Bank Islam berdasarkan daripada nilai marhun. Okey, yang mana upah simpannya ialah 0.8% sebulan dan pembiayaannya ialah 80%. Ya, ataupun saya boleh pilih untuk buat sendiri. Ya, bila saya tahu maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Aranu di Bank Islam. Okey, saya pilih di bawah. Okey, contohnya ialah berdasarkan daripada nilai marhun, klikkan asas nilai marhun, saya pilih sebab Bank Islam menggunakan kaedah asas nilai marhun. Saya klikkan tambah. Okay, jadi saya ada satu surat pajak baru untuk saya update. Okay, saya masukkan ialah di sini maklumat yang berkaitan, iaitu surat pajak daripada Bank Islam. Okay, Bank Islam di mana? Katakanlah Bank Islam Seremban, SEREM. Okay. Nah, katakanlah ini adalah surat satu lah, surat yang pertama. Okay. Okay, jadi kita kena masukkan maklumat-maklumat tambahan. Klikkan expand di anak panah ni supaya kita dapat maklumat. Kita tarik gadaian. Katakanlah saya gadaikan pada bulan April, bulan lepas, iaitu pada 1 bulan April, hari Rabu. Okay, kemudian berat emasnya, katakanlah saya nak masukkan di sini ialah berat emas sebanyak 60 gram. Dan harga pada masa itu ialah RM580. Saya masukkan catatannya. Okay, dan bila kita dapat sini, kita dapati maklumat. Okay, kadar pembiayaan ialah 80%, 0.98, dan kadar upahnya di sinilah sebulan 0.85. Jadi yang mana kita tahu bahawa Bank Islam upah simpannya ialah 0.8. Kita betulkanlah, kita buang 0.80 ataupun 0.8 sahaja. Ya, jadi kita simpan maklumat-maklumat, dipastikan sebelum kita simpan maklumat-maklumat itu adalah betul, tarikh gadaian awal, okay, kemudian berat dia berapa, harga masa kita gadaian awal berapa, kemudian dia punya kadar pembiayaan upah, peratus pembiayaannya 80%, 0.8. Okay, untuk Bank Islam. Okay. Kalau ada maklumat-maklumat yang selain daripada contohnya 0.7, kita masuklah 0.7. Okay. Nah, kita masukkan 0.8. Okay, kemudian kita simpan. Okay, kita simpan, dan ini adalah maklumat yang berkaitan. Jadi kita dapati bahawa maklumat-maklumat utama yang akan tercatat ialah maklumat terkini berkaitan dengan surat pajak yang kita catatkan, yang kita uruskan, iaitu Bank Islam berdasarkan nilai marhun, iaitu upah simpannya 0.8% sebulan, tarikh pembiayaannya ialah tarikh pajakan ialah 1 bulan 4 2026. Pada masa itu jelah harganya 580 dan berat emas yang berada dalam surat itu ialah 60 gram. Okey, itu untuk bagaimana kita uruskan, masukkan, merekodkan surat pajak kita ke dalam kalkulator version 3.0. Jumpa lagi.